sarang apa? Ya, betul. Tempat yang sangat indah ini ialah sarang lebah. Mari kita perhati dan fikirkan bentuk apa yang membentuk dan mengapa Allah menjadikan bentuk ini sebagai sarang lebah. Zahran bin Yusdi ingin mengajak rakan-rakan untuk meneroka bentuk yang terdapat dalam tajuk poligon ini. Apa itu poligon? Poligon ialah suatu bentuk tertutup pada suatu satah dengan sisinya terdiri daripada 3 atau lebih garis lurus. Poligon yang pertama ialah segitiga. Segitiga mempunyai 3 sisi. 1, 2, 3. Poligon yang kedua ialah sisi 4. Sisi 4 mempunyai 4 sisi. 1, 2, 3 dan 4. Poligon yang ketiga ialah pentagon tidak sekata. Ia tidak sekata kerana mempunyai sudut yang berbeza. Pentagon mempunyai 5 sisi. 1, 2, 3, 4 dan 5. Pentagon yang keempat ialah heksagon. Heksagon mempunyai 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Bila anda perhatikan sarang lebah, anda akan mendapati ianya adalah berbentuk heksagon yang mempunyai 6 sisi. Apakah bentuk heksagon yang digunakan oleh lebah hanya satu yang kebetulan sahaja? Atau bentuk itu digunakan kerana ia mempunyai kelebihan tertentu berbanding bentuk-bentuk yang lain? Misalnya, bulat, segitiga, segi empat dan lain-lain. Jika bentuk bulat atau bentuk selain segitiga, segi empat dan segi enam iaitu heksagon digunakan, akan wujudlah ruang kosong di antara bentuk-bentuk tersebut apabila ia disusun bersebelahan antara satu sama lain. Ini adalah satu pembaziran ruang. Begitulah hikmah ciptaan Allah. Sekian persembahan saya. Terima kasih.